Mah, sekarang ni apa rancangan kau? Kau nak terus jual nasi lemak kau tu ke? Merasa Mah nak cari kerja lain, jual nasi lemak tak cukup, nak tampung budak-budak ni yang makin membesar lah. Eloklah tu. Mulai sekarang korang semua tinggallah kat sini. Sekurangnya kami tak sunyi. Nanti bapak try tanya dekat Pak Leman tentang kerja sebab dia kenal ramai orang. Abang, Angah, adik, dah senja ni. Lepas makan nanti masuk dalam pergi mandi ya. Baik, Nenek. Tok Wan, malam ni Tok Wan pergi masjid tak? Sebab kami pun nak ikut. Mesti pergi. Kalau nak ikut, cepat pergi mandi. Bersiap, dah nak masuk maghrib ni. Baik Tok Wan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى. Sekarang apa cerita Timah dengan anak-anak dia ni? Sekarang diorang dah tinggal kat rumah aku, Leman. Tak berani aku nak biarkan diorang kat rumah tu. Aku nak tanya kau, ada tak orang nak cari pekerja dalam kampung ni? Sebab Timah tengah cari kerja. Baru aku ingat, Tabika Kemas sedang mencari tukang masak. Kebetulan Timah memang pandai masak. Alhamdulillah. Kalau macam tu nanti aku bagi tahu kat Timah pasal kerja ni. Timah, Pak Leman cakap Tabika Kemas tengah cari tukang masak. Esok kau terus pergi sana. Ya ke Bapa? Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Hari ni cikgu nak perkenalkan pembantu cikgu. Ini adalah Cik Timah. Semua ucap salam dekat Cik Timah. Assalamualaikum Cik Timah. Waalaikumsalam anak-anak. Lepas ni jangan panggil Cik Timah. Panggil je Mama Timah. Baik, siapa yang tahu huruf ini? Angkat tangan jika tahu. Bagus sekali. Sini, makan ayam goreng ni. Enak tau? Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Makan lagi ya. Semua orang makan, jangan malu-malu. Sabarlah ya, panas lagi ni, baru angkat dari kuali. Wangi betul makcik, rangup macam biasa kan? InsyaAllah, dari dulu tak pernah ubah resepi. Makcik, saya nak 5 ya, campur yang manis sikit. Boleh nak teruskan dulu minyak dia? Makcik ni tiap hari buka ke? Selalu nampak orang ramai je. Tiap hari buka dari pagi sampai petang. Terima kasih makcik. Selagi larat makcik niagalah. Rezeki tepi jalan ni je ada. Mat, kau tu dah lama bercerai dengan Timah. Tak elok kalau kau nak tinggal dekat sini. Nanti orang kampung mengata. Tapi bapak, Mat rindu dekat diorang. Mat rindu nak jumpa anak-anak Mat. 20 tahun Mat kat dalam penjara. Bukan kami tak suka kau kat sini. Kau fahamlah mulut orang kampung. Sebelum ni dah macam-macam orang mengata dekat Timah. Tolonglah Mak, Bapak. Mak nak jumpa diorang sekejap je. Lepas ni Mak akan pergi dari sini. Tolonglah Mak, Mak rayu. Baiklah kalau macam tu, sekejap lagi Timah balik, kau cakaplah sendiri dengan dia.
Timah, Timah sihat. Bang Mat, Bang Mat buat apa kat sini bila keluar penjara? Dah 2 hari abang keluar penjara, abang datang sini sebab rindukan korang semua. Abang tak patut ada kat sini, nanti orang kampung mengata. Abang cuma nak jumpa anak-anak kita sebelum abang pergi dari sini. Lepas ni abang takkan ganggu Timah dengan keluarga Timah lagi. Diorang kat mana sekarang? Alan sekarang kerja dekat supermarket. Angah kerja dekat hotel di Kuala Lumpur. Adik pula kerja dekat bandar jadi kerani. Macam mana abang nak jumpa diorang? Sekarang cuma Alan je yang tinggal dengan Timah. Abang baliklah dulu kat rumah lama kita, nanti Timah bagi tahu kat Alan. Timah tolong sampaikan pada Alan yang abang rindu nak jumpa dia. Abang tunggu dia dekat rumah kita. Makanlah, tambah lagi kalau kurang. Abang, nanti selepas solat maghrib, tolong hantar bekal makan dekat Abah ya. Tapi abang malu lah Mama. Nak, malu buat apa? Dia tu Abah kandung kau. Betul kata Mama kau tu, kesian dekat Abah. 20 tahun dia tunggu anak-anak dia. Kenapa dia tinggal dekat sini? Tempat ni dah lah sunyi, seram pula tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang sihat. Mari masuk. Abah memang nak tinggal kat rumah ni ke? Rumah ni dah terlalu lama, bahaya tinggal kat sini. Tak apalah abang, Abah pun tak lama kat sini. Nanti Abah akan pulang ke rumah keluarga Abah. Abang, boleh datang duduk depan Abah sekejap. Abang, Abah nak minta maaf dekat abang dengan adik-adik semua. Mungkin dalam masa yang singkat ni Abah tak dapat jumpa adik-adik kau. Kalau adik-adik kau balik nanti, tolong sampaikan permohonan maaf Abah dekat mereka. Sebab Abah dah jadi bapa yang gagal dalam keluarga. Janganlah ungkit lagi cerita lama. Kami dah lupakan semua tu. Ni, Abah makanlah. Mama yang masak ikan kukus dengan air asam kesukaan Abah. Sedapnya, dah lama Abah teringin kita makan sama-sama ya. Tak apalah, Abah makanlah. Abang dah makan tadi. Tak apalah, malam ni biar Abah suap abang makan macam ibu suap dulu-dulu. Abah tak pernah suap korang semua makan. Abang minta maaf kalau selama ni abang pernah buat salah dekat Abah. Jangan cakap macam tu. Abang tak pernah buat salah dengan Abah. Abang anak yang baik. Kalau macam tu abang balik dulu ya. Esok abang datang lagi bawa makanan. Abang jaga diri ya. Baiklah, terima kasih. Kirim salam kat diorang semua. Hati-hati ya. Ya Allah, Kau ampuni segala dosa aku, bekas isteri aku dan anak-anak aku. Kau bukakan pintu kebahagiaan kepada mereka semua.
Pakcik tak boleh buat macam ni. Pihak hospital tak akan bertanggungjawab kalau apa-apa terjadi pada pakcik nanti. Tapi saya perlu jumpa anak-anak saya. Saluran jantung pakcik tu dah tersumbat hampir 90%. Bahaya kalau pakcik tak berada dalam pemantauan kami. Serangan jantung boleh jadi bila-bila masa saja. Tolonglah saya merayu. Inilah saja peluang saya nak jumpa dengan ahli keluarga saya buat kali terakhir. Saya dah bersedia dengan segala kemungkinan yang akan jadi. Tenanglah. Banyak-banyak bersabar ya, arwah meninggal dalam keadaan baik. Terima kasih semua sebab sudi datang. Korang berdua kerja macam mana kat bandar? Okey tak? Alhamdulillah bang, kami okey je. Abang dengan mama jangan risau. Ini beg pakaian arwah. Mama tak ada hak nak buka beg ni. Abang tengoklah apa ada dalam beg ni. Saat indah bersamamu, sayang tak berkesempatan, abadikan saja salamku diingatan. Salamku yang terakhir. Kami mendapati bahawa ibu encik mengidap barang otak tahap 4. Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biar
biarpun badan terpisah jauh. Dalam doaku ku sebut namamu, tenanglah di kau sayangku. Dalam doaku ku sebut namamu, tenanglah di kau sayangku. Bagai patah tak tumbuh lagi, bagai hilang tidak berganti, bagai terbawa separuh diri bersama pergimu yang tak kembali. Dalam doaku ku sebut namamu, tenanglah di kau sayang.